Tapi kemudiannya masuk Islam. Bermakna ada di kalangan ni yang juga menjadi orang beriman. Jadi di kalangan Bani Israel, maknanya ada yang beriman, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, dan sebenarnya ada yang lebih teruk lagi, iaitu mereka ni sebenarnya tidak percaya dengan apa-apa agama pun. Dan jadi itu saya rasa sebagai asas lah untuk membezakan, untuk kita faham. Tapi saya tarik balik point bahawa yang disebutkan dalam cerita surah Al-Isra' ni ialah Bani Israel. Ya, sekelompok anak-anak Israel. Sebab tu saya sentuh tadi tentang macam mana nak menentukan keturunan ni. Sebab kalau Tuhan kata dia memang keturunan Bani kan, anak-anak Israel ni, bermakna ada sekelompok manusia yang dia masih lagi, kalau mungkin kita meminjam istilah, pure blood. Kan, makna dia tidak mix, dia tidak yalah, sebab kalau macam Melayu hari ni pun yang kalau perbincangan orang Melayu lah kan, siapa Melayu? Kalau kita kata Melayu ni pakai kira darah kan, nak kena tentukan lah dia keturunan mana yang boleh dianggap sebagai keturunan Melayu. Satu, kemudian yang kedua nak kena cek adakah dia telah pun bersemenda dan bercampur dan apa sebagainya sehingga dia masih lagi dianggap berapa persen darah dia Melayu kan. Tapi seolah-olah ada isyarat daripada Allah SWT di sini bahawa ada sekelompok yang masih menjaga keturunan ini. Masih menjaga lineage ini. Dan saya mungkin lah, kita perlu kaji lebih lah untuk memahami perkara ni.